Merah ya Allah. Assalamualaikum guys, and welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudi buka dan tengok video ni. Okay, so untuk video kali ni kita nak makan yang simple sahaja. Betul. Kita nak makan makanan favorite Caca dan juga Ryan. Ryan makan ke ni? Makan. Oh, makan. Ini apa namanya Ryan? Ini Caca. Namanya apa? Ini Ryan dulu. Telur. Telur apa? Telur apa? ya telur. Ya. Caca. Telur apa? Jelly telur. Jelly telur. Okay, so ini dia punya salad dia adalah popping candy yang kita akan letak dekat atas ni. Betul. Korang jom macam ni. Contoh korang mestilah korang tahu kan. So kita akan letak. Oh. Bunyi lah. Macam dimasak. Korang tengok. Macam dimasak. Digoreng. Korang dengar tak? So kita pun tak sabar nak makan korang. Ini adalah Cepat kita lah. nak goreng telur. Baby tak sabar. Telur mata. Okey, pasu sabar tak nak makan? Tak sabar. Ryan. Tak sabar. Caca. Tak sabar lah sebab kau sedap. Okey, so saya pun tak sabar nak makan. So sebelum kita nak teruskan video ini, kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel Tatu, jangan lupa untuk Sedap kakek loncat bawah. Okey, pada yang belum subscribe tu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe and on notification korang supaya korang tak terlepas video yang kita upload. Tanpa tunggu lama, mari kita makan dan sebelum tu kita baca doa dulu. Amin. Kalau langsung makan. Minum air dulu. Ryan kena minum air dulu. Kena banyak Ryan. Okey Ryan. Jom. Sudu. Tengok dulu mama makan. Tengok dulu mama makan. Tengok dulu. Sabar. Makan dulu, tunggu. Sabar. Tunggu, Caca tunggu. Okey. Kita goreng dulu. Goreng sampai mata. Iyalah, dia masak. Letak satu je tau. Setiap satu je. Okey. Jom. Ryan punya mana ambil? Ryan punya tak bubuh tu telur lagi. Ni punya Ryan ni. Ni ada masak. Ni punya Ryan dah. Nah, banyak Pak sebut. Ryan punya ni. Dah masak dulu. Ryan punya dah masak dah. Okey, jom. Sekejap. Tambah. Jom tunjuk masing-masing. Sama kita ya. Sama. Bismillah. Bismillah. Ambil. So ini ada 21 pieces. Sabar. Rasa boleh habiskan tak? Letak tempat lain. Rasa boleh habiskan tak? Boleh. Masak apa? Ryan ni paling hebat tu korang. Ryan paling hebat disebabkan Ryan paling baik dan sopan. Ini semua Ryan yang punya. Woi. Ya aku pula. Caca makan sopan. Sedap. Hebat dengan Ryan. Caca makan sopan. Makan lelok. Kita pakai sudu. Dia tak pakai sudu. Caca lah sopan. Tengok Ryan makan sopan. Sopan Ryan. Mana? Caca sopan. Okey. Wih. Korang dengar ni. Dengar tak? Berapa ringan? Orang bedah.
Kam. Tak ayam. Betul Amazah. Kak, lah kak. Jangan nakal. Aku udah sabar dah banyak kali kan kau. Udah banyak kali dah sabar kau. Aku dah pernah lagi. Aku pun sabar dengan kau lah kak. Kenapa pukul ni? Aku dah sabar tu. Mohonlah. Tengok mengamuk Ryan. Kau dah kenapa masalah kau? Semalam dia tambah tak boleh pula ni. Nasib baik Ryan tak nangis. Kuatlah Ryan. Ya Allah Ryan. Sorry, Ryan Kenapa kuat main je. tampar-tampar ni pula? Main tampang ni tengok Ryan. Tengok Ryan kuat je walaupun Caca tampar. Mana dia nangis? Bagus lah. Caca semalam nangis. Ryan hebat lah. Hebatnya baru Ryan. Tak nangis lah korang Tak sekarang. nangis korang ya Allah. Sekarang Ryan dah kuat. Tengok pipi sayang. Merah. Merah ya Allah. Kuat lah. Korang dengar tak? Cus. Wih, Ryan kuat tu. Kuat. Kenapa Caca tampar? Nakal ke? Mana ada nakal. Dia kacau. Dia yang kacau dulu kan? Siapa yang kacau Siapa dulu? yang kacau dulu? Ryan kacau dulu. Bukan. Astaghfirullah. Siapa kacau dulu? Ryan. Dia dulu diam. Tegak. Mama tanya dulu dekat dia orang. Ryan. Korang cuba tengok siapa yang kacau dulu. Siapa yang kacau dulu? Ryan ataupun Caca? Baca komen. Komen. Ryan dulu katanya. Ryan dulu. Betul ke? Nah, disebabkan Ryan dah kacau, Ryan tak boleh makan jelly lah kalau macam ni. Malas lagi. Malas nak makan lagi lah katanya korang. Tapi Caca yang start dulu, dia usik-usik dulu. Aduh, Mak. Caca bukan Ryan lah. Makan kalau macam tu boleh. Ada. Tak apa. Ya, Nanti budak dia yang nangis. sudah relax. Lepas tu pergi ambil ni, tutup mic tu. Pergi ambil dekat dapur ada lagi satu plastik tu. Kita tengok siapa yang pandai jawab dia akan dapat. Lama ni. Ayan. Ada lagi. Ni Pak Su akan ambil. Mam. Duduk. Kita takut tunggu tangkai. Duduk. Ryan, mana Ryan punya? Tadi lah Pak Subaknya dia punya tu. Ryan tengok apa Ryan? Ada hantu ke tak ada? Hari ni hari Isnin hantu tak keluar Isnin Ryan. Jumaat dia ada. Jumaat dia hantu ada. Saya kenapa takut? Hah? Kejut? Pejam mata. Pejam mata Ryan. Jam tu okey? Ryan. Ada depan. Ryan punya. Ini mau digoreng. Dah goreng dah tu. Apa nak digoreng lagi? Sekejap korang, Pak Su ambil lagi telur. Siapa Ryan? Tutup mata Ryan. Siapa yang paling Ni punya. dari tadi dia tak nak pejam mata, dia perhatikan dekat pintu. Dia takut engkau berubah. Lupa. Ni korang tinggal lagi ni. Nampak? Sedap. Banyak lagi tu. Tengok tu Ryan. 4, 5, 6, 7. 8. Okey. Banyak lagi. Ni banyak lagi korang tengok. Ya Allah. Pandang depan. Makan pandang depan. Depan duduk betul. Ya Allah, bergaduh sekarang ni masing-masing dah hebat. Kan korang asyik edit. Ryan ni manja lah, Tengok peciwek dia lah. dia tak nangis. Tengok hari ni, mana dia nangis? Kuat Ryan hari ni kuat ke? Kuat. Oh, Ryan makan apa jadi kuat tu? Kenapa? Telur. Oh, makan telur. Makan telur korang. Disebabkan makan telur lah dia tak menangis korang. Jadi kuat. Ya tadi ada marah. Sebab adik tak kuat. Semua ni untuk adik punya. Baby nangis tadi. Okey, Pak Su nak bagi berapa rating untuk telur ni? 7, 10. Ryan. 7, 10. Betul lah. Bangun dia tak makan bangun. Okey lah. Masuk sayang baby. Jangan. Dah makan. Semua kena bubur. Bubur. Tunggu. Ryan makan.
kan? Lepas tu nanti Ryan bagi markah berapa Ryan nak bagi. Siapa satu dulu? Siapa yang paling hebat makan sopan dan santun, dia akan bawa balik ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal 7. Mestilah baby Ryan menang ni. Ini mangkuk yang kita kumpulkan. Tengok korang, mangkuk berapa tebal. Goreng lah. Kita goreng dulu. Mahal lu. Mic, ambil mic, dengarkan kat situ. Jangan kotor mic mahal aku, oi. Dengarkan begitu saja. Dengar tak korang? Ada apa? Goreng. Goreng. Assalamualaikum. Okey, Ryan dah bagi berapa markah? Ryan dah. Caca. Ryan dah. 100. Makan lagi. Wih. Ryan dah habis tak? Habis bawa balik tu semua. Okey, kita buktikan apakah Ryan buat. Caca 2 je, 3 Cukuplah ni Ryan punya. Sama-sama 4 lah. Dia boleh habiskan 4 dah. Tengok dah. 4 satu. Ryan 4, dia 4. Ryan makan dah. Dah, slow-slow makan sopan dan santun. Okey, disebabkan Ryan sopan lah. Weh. Tak apa, tak nak. Saya punya 4 je. Ni baby punya 4. Ya. Bibi punya 4 juga. Sama. Sama adik. Berarti tak apa? Tak nak gaduh. Tak bergaduh. Dah duduk tu. Hebatlah Ryan. Dah kenyang. Ryan suka ke Ryan? Suka. Sampai kembung. Sampai kembung perut Ryan orang habiskan makan. tu. Depan ni ada lagi. Habiskan. Yuk makan. Ayo. Ya Allah. Jangan macam tu. Apa itu? Hebatnya. Ayo. Okey. Wah, tinggal satu lagi. Ryan terakhir. Okey, tak apa dibagi. Tak apa. Baik Ryan. Ada satu. Makan kat rumah lah nanti, taruh. Nanti adik Ryan nak makan dengan siapa? Taruh sini. Abang Afan. Abang Afan. Jangan kau ni, aduh. Halang lah. Tunjuk. Halang. Siap. Ini tali pinggang dia. Separuh-separuh. Bagus. Adik. Habis. Okey, korang, so kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Kepada korang yang tengok video YouTube channel Tas sampai habis, terima kasih. Kepada yang dah like, komen, share, subscribe YouTube channel Tas. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah SWT walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video lagi menarik. Okey, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Goodbye.